Okey lah, saya baca ayat Quran, qul huwallahu ahad Allahu samad. Baca ke ayat dia panggil ruqyah. Ruqyah tu saya percaya. Saya percaya dengan izin Allah. Sebab apa? Nabi SAW benarkan untuk kita gunakan ruqyah. Kena sebut betul-betul ruqyah dengan qaf, bukan ruqyah. Ruqyah itu mimpi, tuan-tuan. Ni air mimpi kan, tak pening kepala. Ruqyah air bacaan doa. Baik, masya-Allah. Tadi tu video teguran daripada Ustaz Dr. Izhar Harif tentang sebutan yang betul. Sebutan yang dia sebut tadi tu sebenarnya banyak bukan orang awam. Orang-orang yang buat ruqyah, ustaz-ustaz yang buat ruqyah sendiri dia sebut ruqyah. Berkali-kali, bahkan saya pernah tegur beberapa orang lah yang follower pun ratus ribu juta juga. Tapi bila tang sebut tu ruqyah, jadi follower dia ramai. Dia menyebut perkataan tu dengan kesalahan, jadi ramailah yang ikut kesalahan tu. Ruqyah, ruqyah. Itu yang betul. Tapi ada satu lagi ni kes lah, dia mungkin pelat ke apa, dia tak panggil ruqyah atau ruqyah, dia panggil ruqyah. Itu lagi pelik.